Saya buat kes pembunuhan Altantuya, saya mewakili Sirul Azhar, sama. Kes itu pula juga berjalan dari sehari ke sehari sehingga penyelesaian. Ya. Jadi tiap-tiap hari kita jumpa pendakwa yang sama, kita jumpa kaki tangan mahkamah yang sama, pemberita pun yang sama. Sampai ke hari ini semuanya saya kenal baik sebab hari-hari berjumpa dalam mahkamah yang sama. Jadi kes tu didengar selama beratus hari jugalah, betul turut. Jadi kepada apa yang Hasina katakan tu, sama ada kes ni patut dipercepatkan dan sebagainya. Masalah sikit dalam kes Datuk Seri Najib ni sebab masa dia mula-mula dituduh, dia ada banyak pertuduhan yang dibawa. Kemudiannya satu persatu ada yang gugur, ada yang jatuh, ada yang disabitkan, kan. Jadi nak menyusun jadual untuk mendengar kes Datuk Seri Najib ni, kalau dimulakan awal dulu, atas dasar dia didengar daripada sehari ke sehari, satu kes dia boleh jalan. Kan? Kalau kita jalan ke SRC tu, dengan sendirinya kes 1MDB ni akan tertangguh. Jadi disebabkan Datuk Seri Najib ni dibawa banyak pertuduhan, tak mungkin boleh disegerakan lah. Jadi saya rasa dia ikut susunan betul. Itu dia mulakan dengan satu kes SRC, kemudian disusuli dengan kes 1MDB. Kita ada juga banyak kes-kes selain daripada 1MDB ini yang melihat melibatkan jenayah kolor putih. Apakah ini boleh kita jadikan sebagai presiden kes kepada jenayah-jenayah yang lain? Presiden kes untuk yang berkolor inilah putih. Boleh. Kes ini saya percaya akan menjadi akan memutuskan banyak prinsip-prinsip yang penting. Macam contohnya pihak pendakwaan membawa dua prinsip, dia kata. Dalam 1MDB ni dia kata perjalanan syarikat dia mengikut prinsip top down. Artinya semua lapisan yang ada, lembaga pengarah, pengurusan, semua sebenarnya tak penting. Sebab Datuk Seri Najib je yang kat atas tu memberi arahan daripada top to down mesti dilaksanakan oleh yang di bawah. Yang kedua, dia bawa prinsip mirror image. Dia kata sebenarnya Jolo dan Datuk Seri Najib duduk dalam satu hubungan di mana Jolo adalah mirror image kepada Datuk Seri Najib. Artinya apa yang Jolo suruh buat, bukan apa yang Datuk Seri Najib buat tau. Bukan apa yang Datuk Seri Najib buat diikuti oleh Jolo. Dia punya prinsipnya ialah apa yang Jolo buat, dia mesti datang kepada Datuk Seri Najib. Sebab Jolo adalah bayangan, cerminan Datuk Seri Najib. Ini disanggal oleh pihak pendakwaan, pihak pembelaan. Semalam Tan Sri Shafie berhujah, bukan semalam, hari Jumaat, dia berhujah dengan panjang lebar tentang perkara ini. Dia kata tidak wujud konsep ataupun doktrin top down dan mirror image di dalam keseluruhan kesusasteraan undang-undang syarikat. You cari dalam buku company law apa pun, teks ataupun kes-kes terdahulu, tidak ada prinsip ni. Yang ada prinsip seperti alter ego. Orang ini sebenarnya dialah syarikat tu, syarikat itulah dia. Betul. Ada prinsip seperti di dalam lembaga mungkin ada seorang tu dia menjadi daya pemikir dan daya gerak kepada syarikat tu. Jadi apa saja yang dibuat di situ sebenarnya dia yang buat. Kan? Itu ada. The mind and will of the company, alter ego principle. Tapi prinsip yang dibawa oleh pihak pendakwaan ni tak ada. Jadi Tan Sri Shafie punya hujahan, dia kata prinsip ini direka cipta oleh pihak pendakwaan. Prinsip yang tak ada dalam kesusasteraan undang-undang syarikat ni direka cipta oleh pihak pendakwaan kerana dia tidak boleh menggunakan pakai prinsip yang sedia ada, alter ego ke mind and will of the company ke, sebab tak sesuai dengan kes dia. Dia tak boleh tutup jarak, jurang yang ada di antara kedudukan Datuk Seri Najib dengan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Syahrul Azral sebagai seorang pegawai. Jadi untuk menutup jurang itu, dia memperkenalkan prinsip-prinsip yang tak ada dari segi undang-undang. Nah, ini adalah benda yang penting yang mesti diputuskan oleh mahkamah di dalam keputusannya. Kan?